penatnya lah hai bercuti ni kan, berjalan sana sini. Okey, kita check in dulu, rest kejap, nanti nak sambung berjalan. Apalah. Nasib baik nak bawa Gardenia Nomi instant noodle. Ada kari, mi goreng, ada ayam. Okeylah, Ina nak masak yang kari. Okey, jom kita masak. Kenapa Ina suka Gardenia Nomi instant noodle ni? Sebab tekstur mi dia kenyal. Perasa pun banyak. Sebab rasa banyak dia, kuah dia jadi lagi enak. Sebab tu Ina suka sangat. Okey, jom mula masak bermula. Kita panaskan minyak, kemudian tumis bawang dan cili sehingga garing naik bau dan masukkan air. Tunggu air menggelekat dan kita masukkan perencah kari. Perencah kari dia banyak tau. Lepas tu kita masukkan pula sayur cendawan, fish cake dan kita masukkan nomi segera tu. Dah tu kita masukkan pula telur, pecahkan 2 biji sebab kita masak 2. So kita lepas tu kita letak pula sayur, letak tomato. Dah selesai. Boleh padam api gas. Okey, siap dihidangkan dan boleh makan bersama keluarga tercinta.